Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini bersama TVPSS kita akan menyaksikan program Merentas Desa di SMK Bandar Tasik Selatan. Hari ini kita bersama Alizal bin Muarif dari kelas Imam Sufi. Dalam program ni apa yang nak dicapai? Saya sebenarnya tak nak capai banyak-banyak. Kecuali saya juga punya nak rasa juga nak dapat medal. So, itulah. Okey, sekian, terima kasih. B3 peserta pertama B3. Sekarang kita bersama dengan peserta tingkatan 2. Apa nama awak? Oh, Lisiska Bente di Benca. Kelas mana? Dua Anugerah. Nombor berapa dapat menang? Nombor 1. Wah, tahniah kita ucapkan. Apa perasaan awak dapat menang? Gembira lah sebab dapat banggakan rumah sukan dan cikgu-cikgu. Terima kasih, itu sahaja. Sekarang kita bersama dengan tingkatan 1. Nama awak? Ahmad Hamzul Kain. Fakir Zaid. Aimah Iskandar. Kelas? Kelas 1 Anggun. 2 Azam. 1 Alif. Nombor berapa? 3. Nombor 2. 1. Ucapkan tahniah. Apa perasaan awak dapat menang? Gembira sebab dapat nombor 1. Boleh banggakan mak. Bangga lah sebab dapat nombor 2 walaupun daripada tak dapat medal kan. Ya, dapat nombor 3 walaupun kalau tak dapat nombor. Terima kasih, itu je. Kita bersama dengan pelajar perempuan tingkatan 5. Apakah nama awak? Airin. Kelas mana? 5 SS1. Dapat nombor berapa? 6. Apakah perasaan awak tentang acara Merentas Desa ni? Saya rasa saya ada perasaan ke apa? Perasaan saya gembira lah. Kalau diikutkan tahun ni tahun last saya kat sekolah ni. So dia jadi macam kurang memuaskan lah kan dapat nombor 6. Sebab yang naik pentas top 5 je. So kita sedih sikit lah sebab tak dapat naik pentas sebab kali terakhir. Tapi apa pun hari ni hari yang gembira lah untuk semua. Kita fun-fun kan. Terima kasih. Dengan salah seorang cikgu, apa nama cikgu? Anis. Cikgu dapat nombor berapa? 16. Okey, cikgu. Tahniah. Apa perasaan cikgu dapat masuk acara ni? Okey, perasaan saya of course happy sebab dapat bagi semangat dekat students. Okey, bila kita lari kita dapat bersama-sama dengan student SMK Bandar Tasik Selatan hari ini. Lari sama-sama. Enjoy the moment. Okey. Terima kasih. Okey. Hari ini kita bersama dengan pelajar tingkatan 5 lelaki. Apa nama awak? Nama saya Iman Zuhair daripada kelas 5 SS1. Apa perasaan awak dapat masuk acara ni? Perasaan saya agak kecewa lah sebab tak dapat nombor. Tapi sebabkan last year dah try hard lah. Tapi malangnya ada yang lebih laju. Tapi tak apa lah. Asalkan masuk dapat nama dan sokong rumah sukan sendiri, saya bersyukur lah. Terima kasih. Kita bersama dengan tingkatan 1 lelaki. Apa nama awak? Muhammad Adam Mikael. Muhammad Aisyah. Kelas mana? 1 Alif. 1 Ahmad. Menang nombor berapa? Nombor 10. 11. Apa perasaan awak dapat medal ni? Rasa teruja. Gembira lah, gembira. Rasa bangga dengan diri sendiri. Awak kat rumah warna apa? Rumah Betara. Okay, terima kasih.
Sekarang kita bersama dengan salah seorang ibu bapa. Apa nama Encik? Nama saya Muhammad Azam bin Abdullah. Nama anak Aisyatu Usailah, tingkatan 1. Apa perasaan Encik dapat sertai acara ni? Alhamdulillah hari ni dapat join maraton dekat sekolah ni. Saya rasa gembira lah. Seronok lah tengok ni student lari hari ni. Terima kasih. Sekarang saya bersama dengan peserta lelaki tingkatan 5. Apa nama awak? Nama saya Muhammad Azim bin Amir Hussein dari kelas 5 STEM. Nama saya Wan Arif Ashraf dari kelas 5 STEM. Nombor berapa? Nombor 3. Nombor 1. Yeay. Apa perasaan awak dapat join acara ni? Saya gembira dapat nombor 3. Tapi ada rasa sedih sikit lah. Sebab saya kalah dengan nombor 2. Nombor 2 tu tak tahu lah. Saya dah usaha tapi tak dapat buat yang terbaik lah bagi saya. Saya sangat happy sebenarnya sebab ni tahun last saya. Saya kali keempat juara berturut-turut. Alhamdulillah. Ketiga. Okey, itu saja. Terima kasih. Sekarang kita bersama dengan salah seorang peserta ibu bapa. Mari kita kenalkan nama cik siapa? Saya Muhammad Khairul Nizam bin Latif. Anak encik siapa? Anak saya ada 3 orang di sini. Iman Karmila, tingkatan 4. Lepas tu Alisha Karina, tingkatan 3. Dengan Ada Firdaus, tingkatan 1. Okay. Apa perasaan encik dapat menang dalam program ni? Alhamdulillah. Sebenarnya memang nak join pun hari ni. Tapi sebab ada event kat sekolah ni, saya join sekali lah. So, gembira lah. Dapat cuaca pun cantik hari ni. Okay, terima kasih. Sekarang saya bersama dengan salah seorang cikgu. Apa nama cikgu? Nama saya Cikgu Siti. Cikgu Siti Zainab binti Ramnon. Panggil saya Cikgu Siti pun dah okey. Cikgu Siti, apa perasaan cikgu dapat join acara ni? Seronok lah sebabnya tak pernah boleh berlari jauh tu, boleh lari hari ni. Okay. Apakah ulasan cikgu tentang keseluruhan acara ni? Pada keseluruhannya setakat hari ini, pukul berapa sekarang ni? Pukul 9.20. Saya rasa semuanya berjalan lancar, murid-murid pun baik okey, tak ada yang cedera. Semua okey lah, yang berlari tu pun tengok sangat-sangat kuat. Lepas tu pasal keselamatan di luar tu pun sangat bagus. Abang-abang polis ramai kat sana. Okay. Terima kasih cikgu. Juara kategori lelaki DPPI